Wang Kelia merupakan lokasi pertama yang dilanda banjir besar di Perlis, memaksa 17 buah keluarga melibatkan 111 orang mangsa dipindahkan ke Masjid Nurul Husna. Bah mula masuk rumah penduduk sekitar jam 4 pagi. 400 orang pelancong yang berjaya melintas pintu sebadan Wang Pracan turut terkandas di situ. Manakala 4 orang warga Thai juga turut terkandas bersama mereka, menjadikan jumlah Kareah lebih 500 orang itu paling ramai beriktikaf di masjid sejak terbinanya rumah Allah tu. Ketika pihak PDRM sedang membuat penilaian, tanah runtuh pula terjadi di puncak bukit. Beberapa pokok melintang jalan menjadikan usaha menghantar bantuan tidak dapat dilakukan kerana kenderaan berat tidak boleh melintas. Aku dan Mak Duha bertugas di pusat pemindahan Felda Mata Air pagi tu. Kami dapat panggilan daripada bos menyatakan kami perlu pergi misi khas sebab tiada orang lain yang sesuai memenangkan kami wild campus. Yalah, siapa sanggup pergi sehelai sepinggang ke zon merah, terputus bantuan dan perlu bertugas 24 jam sehari. Tak tahu pula bila akan pulang. Misi kami untuk mendaftar seberapa banyak mangsa yang ada kerana kerajaan perlu tahu bilangan mangsa yang terlibat. Itulah gambaran awal keadaan yang terjadi di atas sana. Amanah tu kami pikul. Pemandu tinggalkan kami di WK Viewpoint. Kami perlu pandai-pandai lah cari jalan ke sana. Kami menumpang motosikal penduduk tempatan, kemudian menumpang truk Jepam yang terpangkak di seberang sana. Waktu tu hujan lebat. Operasi menyelamat pelancong sedang giat dijalankan. 50 orang pelancong telah berjaya dikeluarkan. Tiba di masjid, keadaan memang kucar kecil lah. Banyakkan pelancong gelisah meninggalkan kereta mewah mereka. 10 orang pelancong enggan meninggalkan kereta walaupun tempat selamat telah disediakan di Lubuk Sirih kepada mereka. Tapi aku nego hingga mereka sanggup lupakan kereta tu lah. Mamat kata itulah tujuan bos hantar aku. Sepetang itu juga 400 orang pelancong berjaya dipindahkan semuanya. Bukan setakat pelancong, Jepam, rela pun hilang bersama. Tinggallah aku, Mamat, Korporal Azli dan Konstable Chok dari Balai Polis Kaki Bukit bertugas di masjid. Agensi yang lain perlu bergegas untuk menyelamat penduduk sekitar Timah Tasuh yang mengalami banjir dahsyat hingga mencecah 6 kaki. Malam tu juga aku minta Tok Imam Mizi ambil rukhsah melaksanakan jamak kerana hujan lebat dan bencana yang berlaku. Semasa di masjid lain tengah hari tadi, imam masih solat seperti biasa, sedangkan hanya 4 orang saja yang datang. Yang lainnya menghadapi banjir. Imam perlu cakna juga dalam hal-hal yang semacam ni. Pada waktu subuh, penduduk yang hadir melaporkan air bah dah surut. Hujan mula reda. Rumah pertama dan yang paling dalam juga telah surut, meninggalkan kemusnahan yang dahsyat. Rondaan mendapati begitu banyak sekali kereta mewah yang tersadai di setiap penjuru kampung. Apalah yang nak dibimbangkan, kenderaan ini hanya sarana untuk kita bermuamalat. Jangan begitu terikat dengan dunia. Aku pun begitulah. Sebuah kereta dan sebuah van yang aku tinggalkan di pejabat pun sudah mula karam. Kangang mula kritikal dan tenggelam saat ini. Jalan di puncak bukit sudah dibuka separuh untuk laluan aset kerajaan. Tentera Jepam, polis, bomba semuanya dikeluarkan untuk dikerahkan di kawasan lain pula. Sebagai bonus, seluruh WK tiada bekalan air paip kerana sebuah jambatan yang di bawahnya ada paip utama SAP telah runtuh sepenuhnya. Malam di WK seperti DCH. Kabus tebal, suhunya dingin. Bayangkan kami dengan pakaian basah malam tu. Aircon, kipas memang tak dipasang lah sepanjang malam. Petang itu aku pergi ke pejabat Immigration Wang Kelian untuk cuba kau tim lepaskan dua beradik daripada Satun, Somsak dan Watavi ke Thailand. Rupanya pejabat Immigration Bang Pracan masih belum beroperasi kerana mereka cuti bencana. Aku pun kembalilah ke masjid. Kami mengesan dan mendaftar mangsa hingga ke 10 malam. Masjid dijadikan pusat aktiviti. Seluruh penduduk kampung yang dihuni 240 orang, sama ada yang terlibat banjir ataupun tidak, mandi dan makan di sini. Semuanya dimasak menggunakan air hujan saja. Pihak Maib, PAS, UMNO, toke-toke Cina kaki bukit menghantar bantuan berupa bahan mentah saja yang diangkut dengan motosikal oleh runner. Toke Caltex berdekatan juga menyumbangkan petrol percuma pada runner. Mereka cari je apa? Jalan dia kau ni. Petang tu juga aku pergi ronda kampung sama orang tempatan.
WK memang eksotik. Banjir pun tetap cantik. Ini. Oh, Bangun solat subuh, kami amati sekitar 30 orang saja bermalam di masjid. Bermakna yang lain telah pun kembali ke rumah. Mereka datang waktu siang untuk ambil bekalan yang ada. Yang keluar untuk urusan lain di Kanga pun ada. Pagi ni aku buat brush walk sikit. Bau ikan masin tercium dari sini. Balik ke masjid, rupanya orang kampung tengah duk prepare pulut ikan masin. Mamat dia tak pergi mana dah. Dia bau pulut tu. Dia duk kepung pulut tu lah. okey. Ni cucuk apa pula? Bantuan sarapan pagi daripada JKM tiba di puncak. Tiada runner pula pagi ni. Maka aku pun bergegas guna motosikal penduduk kampung pergi ambil ration yang dihantar. Boleh juga aku pantau situasi terkini. Pagi-pagi diorang kalian macam ni lah berkabut. Itulah keadaan di atas pada hari ni. Kesempatan jalan dibuka sementara itu diambil oleh Somsak dan adiknya untuk keluar dan meneruskan perjalanan mereka pergi makan kenduri di Ipoh. Aku lupa pula nak cerita tentang dua orang lagi warga Thai tu. Mereka ni tak mau pulang kerana mereka kerja menoreh getah di WK. Mereka pun tak kisah tidur di mana-mana kerana dua orang ni mengaku mereka pun Y campus. Jadi ikut suka hampa lah. Upacara makan pulut diketuai oleh Bang Mat. Seorang penduduk kampung meninggal dunia malam tadi kerana sakit jantung. Jenazahnya dikebumikan tengah hujan lebat petang itu di tanah perkuburan belakang masjid. Petang tu kami menerima 2 tangki catuan air daripada SAP yang bertahan dalam tempoh sejam saja. Panglima dari Brigade Infantry Camp Kauder datang melawat petang tu. Tentera pun menyumbang makanan. Seorang warga mah jatuh dan menderita sakit kronik.
namun enggan menerima rawatan. Biarpun kami telah hubungi ambulan dari HTF untuk membawanya ke hospital. Video kah? Warga Wang Kelian masih mengamalkan manhaj tradisional, jadi mereka mengadakan tahlilan arwah lah malam tu. Kami pada pukul 10 malam mendapat arahan daripada bos untuk meninggalkan Masjid Nurul Husna untuk bertugas di sekolah Datuk Ahmad pula kerana ketiadaan kaki tangan. Keadaan Kanga semakin parah. Melintas sekatan di kaki bukit Wang Kelian, anggota petugas menunjukkan bangkai ulat sawa yang mungkin nak santap mereka kot. Ketika kali petugas, nasib baik lagi mereka lebih tangkah. Laku mati. Mati kau mau kau. Duk. Bambat. Bambat. Cina yang tangkap yang dapat medi tu. Dia makan. Oh. Hari ini kami bertugas di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Ahmad. Walaupun kapasiti 200 orang, ini sudah melimpah jadi 365 orang. Walau bagaimanapun, pengarah ICU Polis memang terbaik lah. Dia atur semua staf dia bantu kami 3 orang satu shift. Begitu juga SUK. Mereka hantar Kak Tor yang terbukti hebat dalam rekod dan report. Kak Tor diiringi anak dia yang mirip penyanyi Niji. Tuanku Raja Muda Polis pun datang menyantuni mangsa petang tu. Imaret Kalampur pernah dengar yang aktif bincang pasal faktor perubatan progresif pun ada datang petang tu. Pukul 1 tengah hari kami dapat panggilan daripada bos. Dia minta kami pergi semula ke WK untuk pastikan keadaan dan perkembangan di sana. Kali ini kami tak pergi tangan kosong. Kami ambil lori dan bawa barang bantuan sekali untuk diagihkan. Aku ni memang lemah sikit, tapi kalau Memandangkan air boh di Tasuh masih dalam, mereka buka jalan dalam ni yang rasanya tak pernah orang lalu hari biasa ni. Jalan ni dari dalam Tasuh, dalam kawasan Timur Tasuh, dan tembus di lorong Tasuh 13 kalau tak silap aku. Weh, ada depan. Ada. Loving you is quite a stretch. So many different ways. Aku dah dulu ya, kontak mami yang kontak buat. Oh, weh tu. There's no other tak main kapit ni. Majestic kan. have a kind word to say. Dia kena pakai cambag lah. Tengok kena tu. Aku main ambil tu mami. My mother says that I should leave, but she doesn't have a clue. Dah duduk ni kita pernah dengar dia tak apa. 'Cause I can't tell her the one big reason why I stay with you. Mana nak? Ya, kita dah suku perjalanan lah. Dah sampai dah. InsyaAllah selamat lah. Yang ni apa sebelah kiri. Yang second ni sebelah kiri. Ni belah kanan yang sini pokok tumbang. Pokok tumbang ni left right ni ada ni. Ni clear daripada clear. Pokok tumbang. Ni tanah runtuh tu. Ni tu memang. Yang tu lah broken toy. Dua tempat dia. Dua tempat yang kanan yang tu kanan. Ni dah. Eh, kayu dia weh. Wih, tu kanan tu. Oh, kau ni. Oh, tu. Okey. Banyak kayu weh.
Never leave you. Being with you is driving me nuts. Sebaik saja tamat majlis tahlilan arwah yang entah malam ke berapa dah tu, kami pun mulalah proses agihan. Terjadi sedikit ketegangan semasa agihan, namun berjaya diselesaikan dengan aman. Ini hal yang sentiasa terjadilah setiap kali kita buka pusat pemindahan. Kami pun sudah mauli apapun kerjasama daripada seluruh warga WK, terutamanya Imam Masjid Nurul Husna dan MPKK WK, sangat kami hargai. Walaupun pagi tu aku tewas kerana sakit lutut selepas terjun dalam dan Muhammad dua, puas hati dapat melaksanakan amanah oleh jabatan hingga selesai. Teruskan muafakat komuniti Wang Kelian. There's no loving in your heart. Never have a kind word to say.